Kita setiap satu persembahan kita ada gimmick-gimmick tertentu yang kita buat, tetapi gimmick kita ni lebih kepada santai, lebih kepada macam apa orang cakap, kita tak mau plan yang bukan-bukan. Jadi kita nak nampakkan sesuatu tu, benda tu biar dia nampak macam spontan. Spontan. Dan baru-baru ni kita berada di Singapura untuk membuatkan satu persembahan di sana, dan kita mendapat tepukan yang gemuruh untuk PAI, untuk kerana mereka telah menunjukkan sesuatu benda yang luar biasa di situ. Dan ini satu petanda yang bagus dengan penerimaan yang bagus oleh penyokong-penyokong Wings kan. Dan di kali ini di Wings orang kita ni, begitu juga kita akan cuba buat sesuatu yang santai dan spontan yang secara tak langsung orang akan melihat wow. Kita nak keluarkan wow factor tu di mana-mana dalam persembahan tu, insya-Allah.